Jangan buat silap, bukan semua simpanan sesuai ditukar menjadi emas. Baru-baru ini seorang penyimpan emas saya beritahu dia ada simpanan sekitar RM30,000. Niatnya nak tukarkan semua sekali menjadi emas. Perkara pertama yang saya minta dia buat ialah asingkan simpanan 3 bulan pendapatan untuk kecemasan. Lepas tolak, baki tinggal lebih kurang RM20,000. Perkara kedua, saya minta dia asingkan duit untuk komitmen tahunan. Contohnya, insurans kereta, kos maintenance, duit kecemasan jika kereta rosak, tayar pecah, cukai pintu dan lain-lain. Selepas tolak ke semua ini, baki tinggal lebih kurang RM15,000. Jadi daripada RM30,000 yang dia nak tukar menjadi emas, jumlahnya turun kepada RM15,000 sahaja. Cuba bayangkan kalau beliau tukar ke semua RM30,000 kepada emas, kemudian tiba-tiba memerlukan duit kecemasan dalam masa terdekat. Nak tak nak, dia terpaksa jual emas. Bila jual dalam keadaan terpaksa, besar kemungkinan beliau akan rugi. Inilah sebabnya ilmu simpanan emas sangat penting. Bukan sekadar untuk maksimumkan keuntungan, tapi juga untuk elakkan kerugian. Kalau anda serius nak jadi penyimpan emas yang berilmu, boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas, dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di public gold sesuai dengan bajet anda.